Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Baru-baru ni saya ada urusan kerja sedikit di bandar. Dalam masa nak balik tu, saya ternampak ada sebuah kedai sebeneka yang menjual kad Monster dan juga Mekamato. Alang-alang tu kita singgahlah dan lihat kad apa yang boleh kita dapat di kedai sebeneka ini. Bulan-bulan puasa ni jalan memang boleh terasa penatnya. So sampai sudah kita di kedai sebeneka tersebut, marilah kita masuk. Sebaik saja saya masuk ke dalam kedai ni, bau kopi yang agak kuat betul-betul menggugat iman. Dah nampak set Pokemon dekat sini. Ada Mekamato, Batman, Spiderman dan juga beberapa blind box. Tak apa, kita cuba mencari. Ada dah nampak kad tersebut di kaunter. So inilah pack yang kita dapat, iaitu pack Quest 9/9. Gambarnya adalah Tumbersaurus. Dan pada yang belum tahu, pack Quest adalah pack lama Bobo Boy, di mana ianya tak boleh digunakan untuk pack monster yang terbaru. Ini hanya boleh digunakan sebagai koleksi. Seperti biasa, tagline kumpul, main dan gabung. So mari kita buka dan lihat kad apa yang kita akan dapat. Seperti biasa, tarik kad pertama, letakkan di belakang, ketepikan kad cara permainan. Dan untuk pack Quest ni, kad pertama yang kita dapat adalah kad Tumbersaurus Junior. HP 160, Attack 180. Sayangnya kad ini tiada efek. Seterusnya adalah Brolangkas Along. HP 180, Attack 240. Efek pula HP tambah 100 jika kad Brolangkas ada di deck kalah. Seterusnya Kuali. HP 100, Attack 80. Sayangnya juga kad ini tiada efek. Seterusnya, kad kita adalah Bobo Boy Taufan. HP 220, Attack pula 180. Sama juga, kad ini tiada efek. Alright, seterusnya adalah Bobo Boy Gempa versi Chef. HP 160, Attack 120. Efek kad lawan tidak berkesan. Dan kad seterusnya, Tumbersaurus lagi. So maknanya saya dapat 7 keping kad kat dalam ni. Wah, ekstra rezeki. So Tumbersaurus Junior lagi. HP 160, Attack pula 180. Sama juga kad ini tiada efek. So kebanyakan kad Quest ni memang tak ada efek ya. Tak apa. Seterusnya Tumbersaurus Rex. HP 280, Attack pula 320. Sayangnya kad ini pun tiada efek. Tetapi HP dan Attack memang tinggi untuk pack Quest ni. Memang terbaik. So seperti biasa, kad-kad yang kita dapat perlulah kita letak di dalam sleeve untuk memastikan kualiti dan juga kondisi kad sentiasa di dalam keadaan yang terbaik. Dengan kata lain, keren! So, ini adalah kad-kad yang telah kita dapat bersama juga satu lagi extra kad. Memang betul-betul rezeki. So, sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye!